Pada ketika Kak Sabrina baru nak takbiratul ihram, belum sempat lagi dia nak sebut Allahu Akbar, dia baru nak angkat tangan dia. Time tu guys. Dalam episod Seram Subscriber kali ni, ianya telah dihantarkan oleh seorang wanita berusia 47 tahun yang dimana kejadian ni telah berlaku kepada beliau ketika beliau berusia 26 tahun, iaitu pada masa tu adalah tahun 2005. So guys, beliau ni merupakan seorang wanita yang kira boleh cakap sebagai modern. Dia tak percaya, dia bukan tak percaya guys, dia sebenarnya tak terdedah dengan benda-benda mistik, benda-benda yang berkaitan dengan macam itu. Sebab daripada kecil lagi dia ni telah dibesarkan dalam sebuah keluarga yang tak ketengahkan sangat benda-benda macam gitu. Even dia punya circle, even dia punya kawan-kawan dia pun korang faham sendiri lah Sampailah pada satu hari dia ada dapat satu mimpi, dan selepas dia dapat mimpi tu, hidup dia terus jadi terombang-ambing, tak tentu hala. Sampailah pada satu hari kawan dia nampak dia ni macam dah lain. Kawan dia terus bawa pergi jumpa dengan ustaz, and time tu lah baru tahu apa yang berlaku sebenarnya dekat dia guys. Okay, for me this is a very interesting story, and kira harap semoga kisah ni dapat dijadikan pengajaran dan juga iktibar kepada kita semua. So orang yang hantar kisah ni adalah Kak Sabrina. Thank you so much Kak sebab sudi share dengan Community Carousel Series. Before kita masuk ke dalam kisah ni, welcome back to all ahli Community Gelap. Thank you so much sebab always support Carousel Series daripada dulu sampai sekarang. Kepada yang baru sampai, selamat datang guys. Carousel Series ni adalah sebuah channel YouTube yang berkonsepkan bercerita, storytelling dalam niche crime, horror dan juga pelik daripada serata dunia. So kalau korang suka, korang boleh tekan butang subscribe dekat bawah. Kalau korang tak suka, korang tekan je guys. Paksa tekan macam itu je, okay? Don't forget to like this video also if you guys suka dengan cara penyampaian Kero. So tanpa membuang masa korang semua, kita lanjut sekarang. Let's go! Okay, cerita dia bermula macam ni tau guys. Pada tahun 2003, Kak Sabrina ni dia baru je balik Malaysia setelah 3 tahun dia belajar dekat US. And bila mana dia balik je dekat Malaysia, dia terus dapat kerja di KL. Jadi sebenarnya itu adalah satu peluang yang sangat-sangat cerah lah, sangat-sangat bagus. Sebab apa? Sebab rumah dia, ataupun lebih spesifik lagi rumah mak bapak dia berada di KL. Jadi dia tak payahlah susah-susah nak pergi sewa rumah kan. Kira dia boleh duduk dekat situ je. Tapi pada tahun 2004, mak bapak dia membuat keputusan untuk balik ke kampung halaman dorang yang berada di Johor. Maka Kak Sabrina duduk dekat dalam rumah yang berada di KL tu sorang-sorang. So there is no problem lah dengan Kak Sabrina, sebab Kak Sabrina memang dah duduk dekat dalam rumah tu daripada kecil sampai ke dia besar. And then setahun kemudiannya, iaitu pada tahun 2005, itu adalah tahun yang di mana Kak Sabrina rasa tahun tu adalah antara tahun yang terbusy dalam hidup dia. Sebab almost setiap hari dia akan balik lewat malam. Kadang dia sampai rumah pukul 10, kadang dia sampai rumah pukul 11, kadang pukul 12. All of that is because of dia punya kerja lah. Jadi guys, pada satu hari selepas dia pulang daripada kerja, dia pun terus masuk ke dalam rumah, yang di mana rutin Kak Sabrina ni bila je dia sampai dekat rumah, dia tak cakap banyak guys. Dia terus masuk dekat bilik, dia terus mandi, and then dia terus tidur. Sebab esok dia nak kena kerja, dia nak kena tempuh seharian yang busy. Jadi pada malam tu, ketika Kak Sabrina tengah tidur dekat dalam bilik dia dengar secara tiba-tiba je tersedar daripada tidur. Dia tak tahu apakah punca yang menyebabkan dia terbangun. Dia tak rasa macam nak pergi toilet ke apa ke. Dia macam just tersedar macam gitu je. Tiba-tiba je terbangun. And bila mana dia nak tidur balik, dia tak boleh, walaupun badan dia dah parai gila time tu guys. So dia pun tengoklah dekat jam dinding, dia tengok alamak dah pukul 2 lah. Jadi dia pun cubalah untuk tidur. Dia cubalah untuk mengiring ke kiri, tak boleh tidur. Cuba mengiring ke kanan, tak boleh tidur. Dia siap mana pun dia tak boleh tidur juga. And bila dia dah cuba bermacam-macam cara untuk tidur tapi tetap tak boleh nak tidur juga, maka dia pun just baringkan badan dia like a normal punya baring. Badan dia macam ini, and then mata dia ataupun kepala dia ataupun muka dia menghadap ke ceiling, and then dia pergi tutup lampu yang ada, yang lampu warm light dekat sebelah katil dia tu. Jadi bila dia dah tutup, keadaan kat dalam bilik jadi gelap gelita, and Kak Sabrina pun cubalah untuk tidur. So dalam keadaan Kak Sabrina yang masih mencuba untuk tidur tu, dengan secara tiba-tiba daripada hujung telinga dia pada masa tu, dia macam terdengar ada suara berbisik tau. Sabrina. Dia terus terkejut tau guys bila dia dengar Sabrina. Dia terus terkejut tau guys. So dia terus bangunkan badan dia terus capaikan tangan dia untuk buka balik switch lampu yang ditutup tadi, warm light tu dia buka. And then bila keadaan kat situ dah jadi terang sikit, jadi dia terus pandang ke arah yang dia dengar suara tadi tu. And bila dia tengok dekat situ, memang tak ada apa-apa guys. Nothing yang ada dekat situ. Jadi dia cuba untuk diamkan diri dia. Dia cuba untuk fokus.
Dia tengok tak ada binatang yang bergerak, dia tengok apa semua memang tak ada apa-apa tau guys. Jadi dia pun macam, siapa yang bagi nama aku? Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Kak Sabrina masa tu dia cuba untuk fokuskan telinga dia supaya dia dapat dengar apa yang berbunyi tadi tu. Mungkin dia dapat dengar balik ada orang panggil dia ke apa ke. Tapi memang tak ada apa-apa bunyi selain daripada bunyi angin aircon yang keluar daripada aircon dia guys. So Kak Sabrina pun dia macam tolehkan kepala dia ke arah jam, and then bila dia tengok, alamak, jam dah pukul 3 pagi. Aduh, aku rasa aku penat sangat kot. Dia macam fikir apa yang dia dengar tadi tu adalah mainan otak dia je, sebab dia dah barai gila, dah penat gila bekerja. Tapi make sense jugalah guys, sebab kira pun ada jugalah kena macam gitu. Lagi-lagi bila badan tengah barai gila kan, dia macam tiba-tiba je terdengar ada suara lah, apalah, tapi suara bercakap lah kan. And then bila check tak ada apa-apa pun. Korang pernah kena tak guys? Cuba korang komen sikit. So bila Kak Sabrina sedar yang dia nak kena tidur juga, maka dia pun cuba untuk tidur, sebab esok pagi dia nak kena bangun pukul 6. And then bila dia cuba untuk tidur, dia berjaya untuk tidur guys. Jadi pada keesokan harinya, lepas dia balik kerja macam biasa, dia terus mandi apa semua, and then dia terus baring dekat atas katil. Tapi guys, pada malam tu Kak Sabrina dia macam nak riliskan dia punya tension tau. Dia macam stres gila, dia bekerja kan, memang tak ada cuti. Jadi dia tak nak tidur dulu. Apa yang dia buat, dia pergi ambil majalah, dia baring dekat atas katil, kepala ni dia pergi sandarkan dekat kepala katil, and then dia buka majalah tu, dia baca. Okay guys, layout bilik Kak Sabrina macam gini tau. Katil Kak Sabrina ni berada di tengah-tengah, and then sebelah kiri dia adalah meja solek, sebelah kanan dia adalah tingkap, depan dia adalah almari, sebelah almari tu adalah pintu untuk keluar masuk bilik. Okay, this is very simple. Meja solek, tingkap, almari dan juga pintu. Jadi time dia tengah baca majalah, dalam keadaan kepala dia disandarkan di kepala katil, daripada hujung mata dia time tu Kak Sabrina ni macam perasan ada something di bahagian penjuru sebelah kiri, yang ada dekat situ adalah belakang pintu Dan time dia tengah baca majalah tu kan, bila dia turunkan majalah dia untuk tengok apa yang dia nampak tadi, dia macam perasan, tapi sekarang dia dah nampak, jadi dia nak turunkan. Bila dia turunkan, dengan serta-merta jantung Kak Sabrina time tu macam nak gugur tu. Apa yang dia nampak dekat depan mata dia sekarang ni, dia tak pernah nampak langsung sebelum ni. Dia nampak ada satu susuk tubuh seorang wanita tua, rambut beruban, berkain mati, rambutnya terurai sampai ke bawah, dan badan dia macam membungkuk ke bawah tau guys. Wanita tua tu berdiri betul-betul dekat penjuru seperti tengah merenung ke arah Kak Sabrina. Mungkin disebabkan oleh Kak Sabrina ni terlalu terkejut, dia tak tahu macam mana, dia style tiba-tiba je macam random je, dia tiba-tiba je macam tergolek, terjatuh dekat katil, dan suddenly dia terus tersedar, mata dia terbuka, dan apa yang dia dapati sekarang ni, dia tengah terbaring di atas katil dalam keadaan yang menggigil, nafas dia tercengang-cengang. Majalah yang dia tengah baca tu berada dekat atas badan dia guys. Time tu dia terus tolehkan kepala dia ke arah belakang pintu yang dia nampak tadi tu, and dekat situ bila dia tengok memang tak ada apa-apa. Yes guys, apa yang Kero ceritakan tu adalah mimpi Kak Sabrina. Sebenarnya Kak Sabrina ni dah tertidur ketika dia tengah baca majalah tadi. Pada masa tu guys, dia agak terkejut dengan mimpi yang dia mimpi tu. Dia tak pernah mengalami mimpi macam tu sebelum ni, dan dalam keadaan yang Kak Sabrina yang masih terjungak-jungak, dia sandarkan badan dia ke kepala katil, dia cuba untuk tak fikirkan pasal mimpi yang dia mimpi tu, sebab mimpi tu memang sangat-sangat mengerikan bagi dia. And dalam pada tu kan, dia terdengar ada suara berbisik yang macam semalam je tau. Sabrina. Kak Sabrina terus tolehkan ke arah yang dia dengar suara tu, and apa yang dia dapat dekat situ, nothing, tak ada apa-apa guys. Jadi dia macam tak tahu nak expresskan macam ni perasaan dia pada masa tu. Tapi apa yang dia boleh gambarkan, dia memang takut yang amat sangat guys pada malam tu. Jadi apa yang dia buat, dia pergi capaikan telefon dia, dia terus call kawan baik dia. Nama kawan baik dia tu adalah Kamaria, and dia terus cakap, Kama, kenapa? Kau janganlah call aku pagi buta ni, aku nak tidur lah Sabrina. Soal kerja tu esok lah kita discuss. Kama, aku bukan nak cerita pasal kerja Kama. Kama bila dia dengar suara Kak Sabrina macam gitu, dia terus macam, kau dah kenapa ni Sabrina? Kau okey tak? Aku tak okey Kama. Kau kena tolong aku kena tidur dengan kau. Okey Sabrina, kau datanglah. Kak Sabrina pun terus packing baju yang dia nak kena pakai esok pergi kerja. Dia terus keluar rumah, and bila dia sampai je dekat rumah Kak Kama, time tu jam dah menunjukkan pukul 3.30 pagi, lebih kurang lah Jadi guys, bila diorang dah masuk dekat dalam rumah, Kak Kama macam, kau dah kenapa ni Sabrina? What happened to you? Kama, aku takut Kama. Aku tak pernah nampak benda tu Kama. Benda apa Sabrina? Kau cakap apa ni? Ada orang kacau kau ke? Aku nampak ghost Kama.
Kan nampak hantu. Aku tak tahu Kak, aku mimpi. Tapi lepas aku mimpi tu, aku dengar ada orang cakap dekat telinga aku. Ada orang bisik dekat telinga aku. Dia panggil nama aku Kak. Aku takut Kak. Okay Sabrina, malam ni kau tidur rumah aku je, okay? My parents ada dekat dalam rumah ni, so kita tak payah nak risau, alright? So kat atas pun ada satu bilik kosong, bilik kakak aku yang dah kahwin tu. Aku tidur dekat situ, okay? Jadi tak cakap banyak, Kak Kamal tu bawa Kak Sabrina masuk ke dalam bilik. And then lepas dia orang dah borak-borak sekejap, Kak Kamal pun dia keluar daripada bilik. Dia tutup pintu tu. And Kak Sabrina pun terus standby nak tidur lah. Walaupun sebenarnya dia masih takut tau guys. Dia masih takut kalau dia tidur, dia akan bermimpi benda yang sama macam tadi dekat rumah dia. Jadi guys, ketika Kak Sabrina tengah terkebil-kebil dekat atas katil, dalam bilik tu ada stool tau guys. Dia macam satu kerusi kecil yang tak ada tempat sandar tu, yang kecil tu guys, okay? And dalam pada Kak Sabrina tengah terkebil-kebil cuba untuk tidur, tiba-tiba je Kak Sabrina terdengar bunyi stool yang Kak cerita kan tadi tu. Stool tu berada dekat depan katil dia. Stool tu macam tersirit dekat atas lantai. Jadi dia pun tolehkan kepala dia ke arah stool tu. And bila dia diam, dia cuba untuk tengok dia bergerak lagi tak. And tak ada apa-apa yang jadi guys. Jadi selepas 2 jam macam tu, mungkin Kak Sabrina dah penat sangat, dia tertidur tau guys. Tapi guys, time dia tengah tidur tu, dia bermimpi. Dia mimpi ada satu sosok, seakan-akan figure dia macam seorang wanita tua, macam yang dekat dalam mimpi sebelum ni guys. Pakai baju kurung lama, pakai kain batik, rambut beruban, tengah duduk dekat atas stool tu yang ada dekat depan katil dia. Sabrina, aku hak engkau. Wanita tua tu bangun dengan cara tersentak. Sabrina, aku hak engkau. Sampai membuatkan stool tu terjatuh ke belakang tau guys. Benda tu macam pergi dekat Kak Sabrina. Dia macam and disebabkan dalam mimpi tu Kak Sabrina dah jadi takut gila. Dia terus terbangun dari tidur. Dah ada rasa macam dia memang tak berhenti naik turun. And dia terus pandang ke depan, ke arah stool yang dia tengok dekat dalam mimpi tadi. Benda tu jatuh. And bila dia tengok stool tu memang berada dalam keadaan yang jatuh guys. Dia terkejut gila. Dia memang yakin before dia tidur tadi, dia memang nampak stool tu berada dalam keadaan yang elok je, cuma ada bergerak sikit je tadi. Tapi sekarang ni stool tu dah jatuh. So sekarang ni dia tak tahu nak buat apa. Dalam hati dia nak keluar je daripada bilik tu. Dia nak pergi ke bilik kamar, tapi dia rasa malu. Dia rasa dia dah menyusahkan kawan dia. So walaupun dia rasa takut pada malam tu, dia dah rasa takut gila yang amat sangat, dia terpaksa tahan benda tu guys. Malam tu Kak Sabrina ni tak boleh nak tidur tau. And pada keesokan paginya, lepas dia dah bersiap-siap nak pergi kerja, dalam keadaan yang barai kepala dia berat gila sebab tak tidur kan semalaman kan. Jadi dia pun keluar daripada bilik, dia pergi turun ke bawah. Dan dekat bawah tu, bila je dia nampak Kak Kamal, dia pun teruslah pergi dekat Kak Kamal. And masa tu belum sempat apa lagi, Kak Kamal terus cakap dekat dia macam gini. Sabrina, aku tak tahulah, rumah aku ni tak pernah ada dengar bunyi pelik-pelik. Tapi lepas je kau datang semalam, aku asyik terjaga dari tidur sebab aku dengar bunyi orang berjalan dalam rumah. Aku nak cek, aku takut. Jadi aku tak keluar bilik. Tapi tadi before parents aku keluar pergi basah, aku dah tanya dengan dorang. Dorang sepanjang malam ada dekat dalam bilik je, dorang tak keluar bilik. And dorang pun ingatkan aku yang jalan. Dorang pun dengar bunyi yang sama. Kak Sabrina yang memang dah barai gila macam itu, dia memang terkejut bila dia dengar. Tapi kepala dia macam nak pecah dah. Kepala dia pening gila. Dia pun terus cakap dekat Kak Kamal, sorry Kamal, aku tak nak kacau kau semalam, tapi aku mimpi ada wanita tua duduk dekat stool dalam bilik itu. Dan bila aku tersedar daripada tidur, stool tu berada dalam keadaan yang jatuh ke lantai. Walhal before aku tidur, stool tu okey je. Lepas tu aku tak boleh tidur sampai sekarang. Sorry Kamal, aku susahkan kau. Tak adalah Sabrina, okey je, tak apa. Diorang pun borak dah macam discuss ke apa kan. Jadi sampai satu tahap Kak Kamal pun dia terus cakap dekat Kak Sabrina macam ini. Okey Sabrina, aku rasa nanti hujung minggu aku bawa kau pergi berubat my father ada kawan tau dekat masjid tu yang boleh ubat kau orang. Kak Sabrina pun dia macam dah barai gila. Dia pun just okeykan je lah apa yang Kak Kamal cakap tu. Okay guys, bila diorang dah sampai dekat office, Kak Sabrina ni banyak kali tertidur. Kak Kamal yang nampak situasi tu, dia agak kesian lah dengan Kak Sabrina. Maka dia pun just biarkan je lah Kak Sabrina tidur. And bila mana kawan-kawan office nampak Kak Sabrina jadi macam itu, Kak Kamal pun bagi tahulah yang Kak Sabrina ni tak berapa nasihat. Diorang pun faham juga. And then bila time dah nak maghrib macam gitu, Kak Sabrina pun dia terus pergi ke surau dalam keadaan kepala dia masih pening-pening. Lepas tu dia masuk ke dalam surau. And bila dia tengok dekat dalam surau tu, belum ada orang lagi tau. Sebab masa tu adalah belum masuk waktu lagi, baru nak masuk, lebih kurang lagi setengah jam nak masuk maghrib tau guys. Jadi Kak Sabrina masuk, dia pergi ambil wuduk. And then dia pergi pakai telekung. Tapi guys, pada ketika Kak Sabrina baru nak takbiratul ihram, belum sempat lagi dia nak sebut Allahu Akbar, dia baru nak angkat tangan dia. Time tu guys, Kak Sabrina ada dengar satu suara daripada belakang dia. Suara tu cakap macam gini, jangan
And bila mana dia dengar suara tu, belum sempat dia nak tolehkan kepala dia ke belakang, time tu badan dia tiba-tiba je rasa panas yang mencucuk, rasa bahar yang mencucuk. Dan dalam pada masa yang sama, Kak Sabrina rasa badan dia tiba-tiba je lemah. Dia seperti dah tak berdaya. Kaki dia dengan tiba-tiba je lemah, gemalai macam nak terjatuh. And dalam hanya beberapa saat je macam gitu, Kak Sabrina terus tak sedarkan diri guys. Tak berapa lama macam gitu, tapi masih lagi waktu maghrib guys. Salah seorang kawan ofis Kak Sabrina masuk ke dalam surau dan dia nampak Kak Sabrina masa tu tengah berdiri dekat tengah-tengah ruangan solat dalam keadaan tengah rukuk. Okay, tengah macam gini tau. Lengkap dia berpakaian telekung dari atas sampai ke kaki. And dia pun masuk ke dalam surau. Dia tanggalkan kasut dia letak dekat bahagian rak kasut. And then dia duduk kejap dekat bahagian tepi pintu. Based on apa yang Kak Sabrina ceritakan, surau tu tak adalah besar sangat guys, kecil je. Boleh muat dalam 10 orang macam itulah. And then time kawannya Kak Sabrina tu tengah duduk dekat tepi pintu kan, bila mata dia pandang ke arah Kak Sabrina ni masih lagi tengah rukuk. So kawannya ofis Kak Sabrina dia pun macam pelik lah. Tak silap aku tadi dia dah rukuk, takkan rukuk lama sangat. So dia masih lagi perhatikan Kak Sabrina. Tapi setelah 1 ke 2 minit macam itu, dia tengok Kak Sabrina masih lagi dalam keadaan yang membungkuk macam merukuk tu kan. Dia pun terus bangun daripada duduk. Dia terus pergi berjalan ke arah Kak Sabrina. Dan setelah beberapa langkah macam itu, bila dia dah berada betul-betul dekat depan Kak Sabrina, kawan ofisnya Kak Sabrina tu dengar mulut Kak Sabrina mengeluarkan satu suara yang sangat-sangat pelik tau. Dia macam bunyinya tak berapa kuat sangat tau. Bila dah dekat baru dengar tau. So kawan ofisnya Kak Sabrina pun macam Sabrina, you okay tak Sabrina? Time tu guys, Kak Sabrina yang dalam keadaan membungkuk, dalam keadaan rukuk tu, badan dia dengan perlahan-lahan jatuh ke depan. And nasib baik kawan ofisnya Kak Sabrina tu sempat tahan badan Kak Sabrina. And dia terus jerit minta tolong orang lah. And beberapa saat kemudian surau tu terus dipenuhi dengan office mate dorang yang masih bekerja time tu. And dorang terus bawa Kak Sabrina pergi ke klinik. Dan bila dia dah sampai dekat klinik, Kak Sabrina dia macam dah sedar tau. Dia tak tahu apa yang jadi dekat diri dia. Dia macam tahu-tahu je dia ada dekat klinik. And Kak Kamal pun ada sekali pada masa tu. Kawan-kawan yang office yang lain pun ada sekali. Diorang macam risau lah kan. And bila dah buat check up apa semua, doktor just cakap dekat Kak Sabrina, awak ni kurang rehat tau. Jadi saya bagi awak MC 2 hari. Awak rehat lah Jadi guys, pada malam tu, lepas dia dah siap buat check up, masa dekat klinik lagi Kak Kamal ni tu macam cakap lah dekat Kak Sabrina. Diorang macam, Sabrina, kau dah teruk ni aku rasa. Malam ni kau tak payah balik rumah kau tidur rumah aku je. Esok pagi-pagi kita jumpa ustaz dekat Ceras. Bapak aku dah callkan dah buat appointment. Jadi diorang tak cakap banyak. Kak Sabrina pun just setuju je dengan apa yang dikatakan oleh Kak Kamal, sebab dia dah parai gila. And tak cakap banyak juga. Diorang terus gerak balik ke rumah Kak Kamal. Dan pada malam tu ada something happen again. Yes. Okay, pada malam tu guys, Kak Sabrina tidur satu bilik dengan Kak Kamal. Diorang ni tidur di atas satu katil yang sama. And pada ketika diorang berdua dah nyenyak tidur, sebab diorang dua ni memang dah parai gila, pada masa tu dengan secara tiba-tiba je Kak Kamal terjaga daripada tidur sebab dia terdengar suara Kak Sabrina meracau-racau. Dan bila je Kak Kamal buka mata dia, bila dia tengok dekat Kak Sabrina, dia nampak ada satu lembaga hitam, rambut panjang menutupi muka, tengah bertinggi dekat atas badan Kak Sabrina. And bila Kak Sabrina nampak, dia terus jerit sekuat hati. Jadi bila dia jerit sekuat hati tu, mak bapak Kak Kamal yang dengar, diorang terus masuk ke dalam bilik Kak Kamal. And diorang terus tanya dekat Kamal, kenapa Kamal? Kenapa? Bila je Kak Kamal dengar suara bapak dia, time tu dia tengah berada dalam keadaan yang tutup mata sebab dia takut nak tengok benda tu. Jadi bila dia dengar suara bapak dia, dia terus buka mata dia. And bila dia tengok lembaga hitam yang berada dekat atas badan Kak Sabrina, tak ada guys. Dia terus tak nampak benda tu. Jadi dia terus bagi tahu dekat bapak dia, tadi Kamal nampak ada benda bertinggi atas badan Sabrina. Kak Sabrina time tu masih lagi tidur tu guys. Walaupun bapak Kak Kamal dah jerit, tapi dia masih lagi tidur. Tapi dia tidur tu dalam keadaan yang meracau-racau. Dia tercengok-cengok macam orang yang tak ada cukup nafas macam gitu tau guys. And bapaknya Kak Kamal tu pun dia terus datang merapati katil tu. And dia terus bacakan ayat kursi. Dan setelah beberapa ketika macam gitu, bila mana dah habis bila baca ayat kursi, time tu lah mata Kak Sabrina terus terbuka. Dia macam tersedar, mata dia terbuka separuh. And dia masih lagi dalam keadaan yang tercungak-cungak tau guys. Apa jadi ni? Dia terus macam blur tau. Dia tak tahu apa yang berlaku dekat diri dia. Jadi pada masa tu bapak Kak Kamal terus call ustaz. Nama ustaz tu adalah Ustaz Karim. And ustaz tu jugalah yang diorang sepatutnya jumpa esok pagi. Tapi disebabkan dah jadi macam gini, bapak Kak Kamal terus call malam tu juga. Dan pada pukul 1 pagi, diorang, Kak Sabrina, Kak Kamal, bapak Kak Kamal dan juga mak Kak Kamal, diorang berempat ni naik satu kereta. And then diorang pun terus pergi ke rumah Ustaz Karim. Jadi guys, bila diorang dah sampai betul-betul dekat depan rumah Ustaz Karim, ngam-ngam je dekat depan rumah diorang pun macam bagi tahulah dekat Kak Sabrina kan, Sabrina, kita dah sampai ni, jom keluar.
Kak Sabrina diam, dia tak cakap apa-apa, tapi dia duduk dalam keadaan yang membungkuk. Kepala dia pandang ke arah lantai kereta. And bila mana Kak Kamar tengok muka Kak Sabrina, dia tengok mata Kak Sabrina time tu terbeliak tu guys. Macam Kak Kamar pun macam, Sabrina, kita dah sampai ni, jom orang keluar. Kak Sabrina still diam lagi. So Kak Kamar pun pegang bahu Kak Sabrina. Dia macam nak tarik Kak Sabrina tu keluar daripada kereta. Tapi guys, bila je tangan Kak Kamar ni sentuh di bahagian bahu Kak Sabrina, Kak Sabrina terus macam gini kenapa kau bawa aku datang sini? Bapak Kak Kamar yang ada dekat driver seat, dia terus cakap, Kamar, Kamar pergi panggil Ustaz Karim, biar Papa jaga Sabrina dalam kereta. Dah ada benda masuk dalam badan dia ni. So bila Ustaz Karim dah keluar, Ustaz Karim pun terus buka pintu bahagian tempat duduk belakang. And then dia terus bagi salam dekat Kak Sabrina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kau? Kenapa kau kacau dia? Aku hak dia. Aku hak dia. Aku hak dia. Kau siapa? Aku pendamping dia. So guys, yang ceritakan benda ni adalah Kak Kamar. Dia yang ceritakan dekat Kak Sabrina apa yang jadi dekat Kak Sabrina pada masa tu, sebab Kak Sabrina tak sedar. Tapi Kak Kamar dah tak ingat apa yang Ustaz Karim tanya. Yang Kak Kamar sure pada masa tu adalah benda yang masuk dekat dalam badan Kak Sabrina, benda tu cakap dia adalah pendamping Kak Sabrina. And then fast forward sikit, Ustaz pun dia macam buat ruqyah. And tak lama lepas tu Kak Sabrina pun dia macam dah tersedar tau. Jadi Ustaz Karim pun terangkan dekat diorang, Sabrina, apa yang saya tahu, kalau dah jadi macam gini, ini saka keturunan. Ahli keluarga awak ada bela saka ke? Saya tak tahulah Ustaz. Okey, kalau macam tu, kejap lagi awak balik, awak pergi tanya dengan mak ayah awak. Kalau ianya melibatkan saka, confirm memang ada barang yang terikat dengan saka tu. Ada barang. Selagi barang tu tak jumpa, kita tak boleh nak leraikan ikatan awak dengan benda tu. Ustaz Karim bagi tahu yang sekarang ni Kak Sabrina dah terikat dengan saka tu guys. Jadi guys, tak cakap banyak, pagi-pagi buta tu juga Kak Sabrina terus call mak ayah dia yang berada di Johor. Kak Sabrina ceritakan apa yang jadi dekat diri dia. And bila Kak Sabrina tanyakan pasal saka dekat mak bapak dia, mak bapak Kak Sabrina pada masa tu dia tak tahu menahu pasal saka tu. Akan tetapi bila mak bapak Kak Sabrina tanya dekat pakcik Kak Sabrina, iaitu adik kepada mak Kak Sabrina, nama dia Cik Rahmat, ternyata memang betul guys. Nenek Kak Sabrina, orang kampung panggil Nek Esa, bukan nama sebenar tau guys. Dulunya memang ada bela saka. Cik Rahmat tahu pasal saka tu, tapi Cik Rahmat tak terlibat dengan benda tu. Dan sebenarnya guys, Nek Esa ni baru je meninggal dunia sebulan yang lepas. Dan disebabkan itu, Cik Rahmat dia macam terus dapat rasa, dia terus dapat baca yang saka tu tengah cari tuan baru, dan orang tu adalah Kak Sabrina. Cik Rahmat cerita dekat mak bapak Kak Sabrina, and then mak bapak Kak Sabrina bagi tahu dekat Kak Sabrina. Jadi lepas Kak Sabrina dah ceritakan kepada Ustaz Karim, diorang semua pun terus bersetuju untuk pergi ke Johor. Jadi Kak Sabrina, Kak Kamar naik satu kereta, manakala Ustaz Karim dengan seorang lagi apprentice dia naik satu lagi kereta. So total ada 4 orang yang bergerak daripada Ceras, daripada KL pergi ke Johor. So guys, bila je diorang dah sampai di rumah arwah nenek Kak Sabrina, iaitu Nek Esa tu, diorang disambut oleh mak bapak Kak Sabrina dan juga pakcik Kak Sabrina, Cik Rahmat. Diorang pun bersalaman and tak cakap banyak. Lepas dah berbual sekejap tu, dah tanya khabar apa semua, diorang terus masuk ke dalam rumah. Okey guys, kedudukan rumah tu macam gini tau. Bahagian depan rumah adalah ruang tamu, bahagian belakang adalah dapur. Jadi di antara ruang tamu dan juga dapur tu, dekat tengah-tengah tu ada satu tiang yang dipanggil sebagai tiang tengah. Okey. Jadi guys, tujuan diorang datang ke situ adalah untuk mencari barang-barang yang menjadi ikatan ataupun perjanjian di antara ikatan Kak Sabrina dan juga benda saka tu. Dan semasa semua orang tengah mula mencari barang-barang peninggalan arwah Nek Esa tu, pada ketika Kak Sabrina masuk je kat dalam rumah, bila je dia nampak tiang tengah rumah tu, dia tak tahu nak cakap macam mana tapi apa yang Kak Sabrina rasakan pada masa tu adalah, once je dia nampak tiang tu, dia terus rasa ada satu daya tarikan yang menyuruh dia untuk datang ke tiang tu, untuk datang dekat. Dan Kak Sabrina pada masa tu, dia macam tak perasan tau guys, dia macam tak sedar tau guys. Masa tu dia baru je masuk dekat dalam rumah, and then dia macam mamai, lepas tu dia tahu je dia dah berada dekat depan tiang tu. Dia macam dia masuk rumah, lepas tu dia berada dalam keadaan yang subconscious, lebih kurang macam gitu, subconscious, and then tahu-tahu je dia ada dekat depan tiang tu guys. And then guys, bila je dia dah ada dekat situ, tiba-tiba je Kak Sabrina memang dengar ada bunyi ketukan daripada dalam tiang tu. Lepas tu senyap tau. Lepas tu ada bunyi lagi. Lepas tu senyap. Lepas tu bunyi lagi.
Masa tu tak tahulah Ustaz Karim ni mungkin dia memang sebenarnya dia perhatikan je tindak balas daripada Kak Sabrina. Mungkin Jadi dia pun ternampak tau Kak Sabrina ni macam terpukau melihat dekat depan tiang tengah tu. And then Ustaz Karim pun dia panggil lah si Kak Sabrina ni. Sabrina. Sabrina. Kak Sabrina dia diam tau guys. Sabrina. Dia diam lagi tau guys. Jadi Ustaz Karim pun terus pergi ke arah Kak Sabrina. And then bila dia dah sampai dekat situ, dia terus bagi salam. Assalamualaikum. Kak Sabrina diam. Dah panggil tak jawab, dah bagi salam pun tak jawab. So Ustaz Karim tengok di bahagian tiang tu, and bila dia perhatikan dekat situ, dia nampak tiang tu memanjang daripada lantai sampai ke siling. Dia tinggi tau. Tapi di tengah-tengah tiang tu ada satu tempat yang dipakukan dengan satu papan. Kira macam bertindih lah tiang rumah, and then tiang tu ada satu papan yang melekat dekat situ, yang dipakukan dekat situ. Maka Ustaz Karim pun panggil pakcik Kak Sabrina, Cik Rahmat tu, untuk minta tolong bukakan papan tu. Dan bila papan tu dibuka, dekat dalam tu diorang jumpa ada satu bonjot kain kuning sebesar 2 tapak tangan. Dan bila diorang nak buka, belum buka lagi, bila diorang nak buka ikatan yang terikat dekat kain kuning tu, Kak Sabrina terus macam, jangan sentuh. Suara dia jadi lain tau guys. Maka Ustaz Karim terus rukiahkan Kak Sabrina. Benda yang ada dekat dalam Kak Sabrina cakap macam ni tau guys. Kenapa kau nak kacau aku? Aku dah sepati dengan keturunan dia dari moyang dia lagi. Jangan kacau aku. Aku hak dia. Ustaz terus cakap, kau yang kacau dia masalahnya. Aku tak kacau dia. Aku nak makanan aku. Itu je. Ustaz Karim pun dia terus ambil kain kuning tu, bonjot kain kuning tu dia ambil, and dia macam nak buka lah ikatan kain kuning tu. Jangan buka. Ustaz Karim tak pedulikan apa yang benda tu cakap, and then Ustaz Karim just buka je. Dan setelah ianya dibuka, dekat dalam tu ada 2 barang guys. Satu kerambit, satu lagi adalah tangkal. Kedua-duanya Ustaz Karim percaya yang itu adalah barang yang digunakan untuk mengikat perjanjian dengan benda tu. Maka Ustaz Karim terus bacakan ayat Al-Quran untuk memutuskan ikatan tersebut. Dan setelah lebih kurang 30 minit macam itu, setelah benda yang ada dekat dalam badan Kak Sabrina meronta-ronta, akhirnya Kak Sabrina kembali sedar. And walaupun dalam keadaan yang dah penat lelah, Kak Sabrina cakap badan dia terus jadi ringan, kepala dia dah tak pening, and dia pun dah kembali okey. Dan setelah ianya selesai, Kak Sabrina pun dah sedar. Diorang semua berkumpul dekat Ustaz. And then Ustaz Karim pun cakap lah dekat Kak Sabrina, okay Sabrina, dia nak awak jadi tuan baru dia ni. Awak tertarik ke tiang tu sebab dekat dalam tu ada kerabit dan juga tangkal. Dan dia nak awak bagi makan dengan cara asapkan kerambit tu dengan asap kemenyan. Itu cara orang nama. Ustaz Karim cakap macam itu. Jadi guys, diorang pun macam borak-borak kejap, and then tiba-tiba Cik Ahmad pula buka cerita dia. Kau tahu tak Sabrina, dulu masa aku dengan mak kau kecil-kecil dulu, kita orang selalu nampak nenek kau akan duduk dekat tiang tu seorang-seorang tengah-tengah malam sambil mulut dia terkumat kamit. Based on apa yang Cik Rahmat ceritakan, dia bagi tahu masa diorang kecil, diorang memang tak tahu yang nenek Kak Sabrina ni bela saka. And bila mak Sabrina dah berumur 18 tahun, mak Kak Sabrina ni terus keluar daripada rumah tu untuk pergi sambung belajar. Lepas tu dia dah jarang balik lah ke rumah tu. Dan pada masa tu, Cik Rahmat ni tahu yang mak Sabrina ni membela saka. Dan disebabkan dia tak nak susahkan hati mak Kak Sabrina, dia diam je, dia tak bagi tahu dekat mak Kak Sabrina tu. And that is why lah maknya Kak Sabrina tak tahu menahu pasal benda tu guys. Jadi guys, kerambit dengan tangkal yang digunakan untuk mengikat perjanjian dengan saka tu, Ustaz Karim ambil, dia bawa balik untuk lupuskan benda tu terus. Dan setelah semua bendanya selesai, Kak Sabrina dah tak kena gangguan lagi, dan hidup dia pun macam biasa je sampailah sekarang. Tapi Kak Sabrina cakap pengalaman mengajar kita, kalau benda tu tak jadi dekat Kak Sabrina, sampai sekarang Kak Sabrina masih tak terdedah dengan perkara-perkara alam gaib ni guys. Tapi guys, selepas beberapa minggu macam itu, pakcik Kak Sabrina, Cik Rahmat tu, dia datang balik tau dekat rumah tu untuk macam kemas-kemas sikit lah rumah tu. And time dia tengah sorang-sorang dekat dalam rumah tu, Cik Rahmat cerita dia terdengar ada bunyi ketukan daripada tiang tengah tu, bekas tempat kerambit tu disimpan. So guys, itu saja untuk video kali ini. Thank you so much sebab stay sampai ke penghujung video. Kalau korang suka dengan video macam ini, korang boleh tekan butang subscribe kat bawah. Jangan lupa untuk butang like sekali sebagai tanda sokongan kepada channel Khairul Series. And itu sajalah untuk video kali ini. Kita tak nak cakap banyak. Kita jumpa next video guys. Until next time, see you soon. Assalamualaikum. Bye bye.